Skejelis TV, seiring ke puncak jaya. Skejelis TV, Skejelis TV, Skejelis TV, seiring ke puncak jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di Skejelis TV. Pada hari ini, kita berada di SSTP Kota Baru untuk meraihkan Karnival Pendidikan Kelantan peringkat antarabangsa pada 7 hingga 9 Julai 2025. Baru-baru ini kami telah membuat liputan Karnival Pendidikan Kelantan peringkat antarabangsa yang dianjurkan oleh Sektor Sumber dan Teknologi Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan. Bertempat di SSTP Pekalan Cepa, Karnival ini menghimpunkan pelbagai pengesian yang sangat menyeronokkan. Sepanjang 3 hari penganjuran, para pengunjung berpeluang menikmati pelbagai aktiviti menarik termaksud pameran buku dan pameran digital. Pameran ini memberi ruang kepada guru dan pelajar untuk melihat perkembangan teknologi pendidikan yang selari dengan keperluan masa kini. And by doing that, we save a ton of money and we can increase the creativity from the students to make a product. Di booth saya ni sebenarnya memaparkan tentang kesenian, bukan seni halus saja. Kalau awak lihat di sini adalah kita lebih more kepada fashion, di mana pelajar-pelajar lelaki, kesemuanya pelajar lelaki yang menjahit daripada bahan terbuang, iaitu 3 art. Yang ini kita benang kebangsaan, dekat kebangsaan kita Johan. Kesan tangan kita sebab nanti kita masukkan sampah. Jadi kesan tangan kita masuk untuk keluarkan gula-gula secara automatik. Kita tengok sensor. Dia keluar gula-gula secara automatik lah. Dia akan keluar dari sini. Macam tu. Okay, terima kasih. Secara keseluruhannya, Karnival Pendidikan Kelantan 2025 bukan sekadar sebuah acara, tetapi merupakan platform pemerkasaan ilmu, jaringan dan inovasi. Karnival ini terus membuktikan bahawa pendidikan negeri Kelantan bergerak seiring aspirasi Malaysia Madani demi melahirkan generasi berilmu, kemahiran dan berdaya saing. Saya sangat gembira kerana dapat melakukan pelbagai aktiviti yang menarik yang terdapat di Karnival ini dan dapat berjumpa dengan ramai kawan-kawan dari sekolah yang lain. For me, today the experience was really fun. I met a lot of new friends from different culture, and I've read a lot of books which are really interesting for me. And today's event is really meaningful. Yeah, I'm so happy because have a lot of food here. Oh, okay. Thank you. Apa pandangan cikgu tentang Karnival Pendidikan ni? Alhamdulillah, saya mengucapkan tahniah dan syabas kepada Sektor Sumber Teknologi dan Pendidikan SSTP kerana menganjurkan Karnival Pendidikan peringkat antarabangsa negeri Kelantan yang sebenarnya program seumpama ini sangat membuka minda anak-anak, guru-guru dan juga komuniti di Kelantan ini terhadap masa depan pendidikan negara yang lebih berfokus kepada penggunaan digital. Syabas dah diucapkan kerana memulakan inisiatif yang sangat baik. Terima kasih cikgu. Okay. Sekian sahaja daripada saya, Nur Aisyah Kesara binti Muhammad Azmi dari Skejelis TV, TV PSS SK Jadi 1. Seiring ke puncak jaya.